kepada semua yang pernah terlibat dengan Iframinda. Cikgu Sharif ucapkan jutaan terima kasih dan kerana memberi kepercayaan kepada Iframinda. Pada kali ini Iframinda akan hasilkan kursus-kursus yang menarik kepada anda semua. Iframinda juga melakukan kerja-kerja production seperti multiple camera MCP dan juga SCP, single camera production. Iframinda banyak melakukan kerja-kerja berkaitan dengan rakaman dan editing, PA system. Itulah Iframinda sebenarnya. Kalau kita lihat dari segi kepelepasaran dalam Iframinda sendiri dengan teknologi seperti NDI, teknologi MCP, the latest teknologi. Jadi kalau nak lihat dari segi pasaran-pasaran yang dah terbuka hari ini, Iframinda memang melakukan banyak aktiviti-aktiviti berkaitan dengan multimedia. So Cikgu Sharif memang pengalaman dalam industri ini dah melebihi 30 tahun. Alhamdulillah saya dapat mencurahkan banyak kepada pendidikan, baik dari segi politeknik, pusat pengajian tinggi dan juga di bawah TVET. Jadi kenalilah kami di Iframinda. Jangan lupa pada bulan 8 nanti pelayaran ilmu dapat dijalankan dengan kursus seperti penerbitan video profesional. Jadi kepada anda yang berminat, Iframinda akan lakukan yang terbaik kepada anda. So Cikgu Sharif daripada Osaka Sky Building Almeida ucapkan terima kasih kerana mendekati Iframinda. Jumpa lagi.